Satu hari, satu tips pasal diet. Untuk hari ni, saya, Q, seorang yang pernah berat 107 dan kini berat saya 63. Dalam masa 1 tahun 3 bulan, apa yang saya buat? Jom saya sharekan. Kali ni saya nak cerita seorang pejuang diet. Pejuang diet, tolong jadi yang berani. Berani apa? Berani untuk mencuba. Kenapa berani untuk mencuba? Selagi korang tak mencuba, selagi tu korang tak tahu korang punya berat badan sangkut, berat badan naik, berat badan turun. Sebab apa? Sebab tu saya kata tolong berani mencuba. Korang jangan takut. Bila korang dah buat IF, dah buat kalori defisit, korang makanlah apa yang korang nak makan, asalkan korang tahu kalori intake tu berapa. Selagi korang tak cuba, selagi tu korang akan berasa dalam keadaan takut. Kita tak nak jadi penakut, kita nak jadi pemberani. Kalau korang makan pizza sekalipun, tak adanya berat korang naik sampai 10 kilo. Habis-habis kuat pun naik 1 ataupun 2 kilo. Tolong jadi pemberani.